Pakaiannya Dr. Zul ni ada poin dia juga. Tapi I dengar sekarang 75% pakar hospital sekarang sedang bekerja di hospital swasta. Tapi majoriti pesakit 75% ni pula pergi ke hospital kerajaan. Sekarang ni hospital kerajaan tak cukup pakar yang berpengalaman. So even now pesakit kena tunggu berbulan-bulan just nak jumpa pakar. Kalau kita introduce rakan KKM, situasi akan jadi lebih teruk. Just imagine kalau pakar pakai 1 hari untuk jumpa pesakit yang berbayar.